Baru-baru ni kita UMNO menyambut hari ulang tahun ke-79 dan dalam masa sama hari ibu juga dan hari convocation sekolah politik UMNO yang pertama. So dalam kita tahu yang bawa Presiden UMNO pun ada bagi ucapan panjang lebar kan. So apa yang tuan rasa nak komenkan mengenai hari UMNO yang baru-baru ni? Berkaitan dengan pandangan saya tentang sambutan Hari UMNO yang ke-79 pada 11 hari bulan Mei yang lalu, saya telah meneliti ucapan panjang lebar daripada Datuk Seri Presiden UMNO itu sendiri, yang mana antara gist yang ingin disampaikan adalah berkenaan dengan UMNO telah melangkaui satu tempoh yang agak panjang selama 79 tahun, iaitu satu tempoh perjuangan yang sehingga sekarang tidak pernah mati. Hari ini tidak sekadar menyambut ulang tahun UMNO itu saja, tetapi lebih kepada kita menghargai perjuangan agung yang telah membela agama, bangsa dan negara sejak melangkaui satu tempoh yang panjang sebelum daripada 1946 itu lagi. Kita telah melalui, UMNO telah melalui zaman gemilang, melalui saat getir ketika kejatuhan UMNO, dan sekarang adalah tempoh sepatutnya untuk kita sebagai ahli UMNO untuk kita bangkit semula. Namun dalam apa juga keadaan, parti UMNO ini tidak lari daripada peranannya sebagai satu pelita yang menyala sebagai obor perjuangan kepada rakyat Malaysia secara keseluruhannya. UMNO bukan saja satu sejarah, tetapi lebih kepada bagaimana kita nak menyusun masa hadapan. Dan UMNO juga perlu bangkit bukan sekadar untuk menang pilihan raya, tetapi untuk kita sama-sama mengangkat kembali maruah agama kita, maruah perjuangan kita, menegakkan keadilan dan memastikan supaya negara kita Malaysia terus stabil, bersatu dan maju. Jadi itu adalah antara intipati perjuangan UMNO yang saya boleh ulas berkaitan dengan ucapan Datuk Seri Presiden.